Contoh soalan ujian psikometri. Soalan ini menilai tahap keyakinan diri, kemahiran komunikasi serta keupayaan seseorang mengawal emosi apabila berhadapan dengan situasi bercakap di khalayak ramai. Jika anda mohon jawatan yang memerlukan pembentangan, komunikasi awam, penerangan dasar atau interaksi yang kerap dengan orang ramai seperti jawatan pegawai takbir, pegawai penerangan maupun pegawai takbir dan diplomatik, pemilihan jawapan yang terbaik adalah E. Tidak pernah, kerana jawatan ini memerlukan individu yang yakin, tenang dan mampu bercakap dengan jelas tanpa rasa gemetar di hadapan khalayak ramai. Manakala, jika anda mohon jawatan yang lebih menekankan kerja sokongan, operasi dalaman serta kurang melibatkan pembentangan awam seperti jawatan pembantu takbir perkeranian operasi, juruteknik ataupun pembantu makmal, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Kadang-kadang, kerana jawapan ini masih menunjukkan tahap keyakinan yang baik namun realistik dan tidak keterlaluan, sesuai dengan skop dan tugas bagi jawatan ini yang memerlukan komunikasi awam yang kurang. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat sini.